Aku puasa kedua, puasa ketiga je saya dapat puasa. Puasa keempat hari ni. Puasa pertama, gone. Alah, sehari je. Puasa ada lagi 29 hari. Boleh ganti. Apa masalah dia? Cakap senanglah Pak Duan. Saya daripada tahun lepas memang azam tahun ni nak puasa penuh Pak Duan. Memang tahun ni nak puasa penuh. Bila saya tak puasa puasa pertama tu, dah jadi serba salah Pak Duan. Puasa kedua saya ganti, 2 kali puasa saya. Siang puasa, malam pun puasa. Lagi. Sorry lagi. Kau maafkan aku, Pi. Lain kali tak buat lagi dah. Sekali ni je. Yelah. Saya maafkanlah Pak Duan. Lepas ni jangan buat lagi. Saya pun tak nak buat benda yang sama dah. Dah lah, saya nak gerak lah Pak Duan. Alah, relax lagi. Yang sudah-sudah lah. Tak payah kenang-kenang lagi. Tu. Apa benda tu? Tu ais dua. Tu ais ada. Nasi lemak ada. Kuih pun ada. Tak ada dah. Saya nak puasa. Amboi ada nak ajak orang makan lagi. Orang tengah-tengah bulan puasa ni, saya memang nak puasa. Kali ni tak ada. Saya tak akan ikut Pak Duan tak puasa. Saya akan puasa juga.